Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat sedikit unboxing Chromecast with Google TV. Generasi yang keempat selepas Google Chromecast yang sebelum ni. Sebagai contoh, sini yang saya ada, ini generasi yang pertama. Dia memang dongle. Kalau biasa yang rakan-rakan tengok Anycast kan, so design dia memang mirip design Chromecast yang first gen lah. And then seterusnya pergi kepada generasi kedua, dia dah start introduce jenis wire, so, macam ni. Dan generasi seterusnya selepas itu dia perkenalkan generasi yang ketiga, pun jenis design yang sama, dengan penambahbaikan yang beberapa penambahbaikan lah. And then selepas tu dia keluarkan juga Chromecast Ultra, di mana ia menyokong resolusi 4K. Jadi untuk yang ini kali ni pun sama, cuma tambahannya pula dia ada Google TV. Itu beza paling ketara. Sedangkan yang lainnya hanyalah berfungsi sebagai Chromecast. So apa yang ada selain daripada tu, dia ada capability sama macam Chromecast Ultra, di mana dia menyokong HDR dan juga 4K, 4K. So selain itu juga dia ada setekan sekali dengan remote. Itu yang beza dia dengan Chromecast yang sebelum ni. Jadi dikabarkan dalam tahun ini 2022, Google akan announce generasi yang seterusnya. Saya kira penambahbaikan daripada yang inilah. Cuma yang ini pun kalau mengikut pada spek, dia berkeupayaan 2 GB RAM, dan juga dia mempunyai ruang storan sebanyak 8 GB. Bagi saya memadai. Kalau misalnya kata kalau tengok dalam pasaran sekarang ni, dah lambatkan Android dongle kan, Android TV, Android box. Jadi rata-ratanya mempunyai spek yang sama. So apa yang membezakan dengan yang lainnya ialah yang ini satu halnya dia daripada Google lah, dan yang keduanya dia punya operating system dia, dia menggunakan Android TV yang khusus, yang dibangunkan oleh Google sendiri. Okay, nanti saya akan go throughkan dia punya UI dia. Tanpa buang masa, kita buka kotak ni. Okay, unboxing Google Chromecast with Google TV. Okay, memang style Google, dia akan buat kotak dalam kotak. So yang ni saya kira dia punya dongle dia, manakala yang ni adalah remote dia. Kecil saja. Okay, sebelum kita buka ini, kita ketepikan dulu. Okay, apa yang kita ada dalamnya ialah ini dia punya get started punya documentation lah. So tak apa, abaikan, ketepikan dulu. And then kita ada wall brick. Yang ini kalau tidak silap saya berkeupayaan 1.5 ampere. Yang saya punya ni menggunakan standard US,
Tapi tidak bermakna kita tak boleh gunakan mana-mana charger lah. Okay. Cuma yang menariknya kalau dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, kalau yang dulu contoh saya ambil generasi kedua, dia menggunakan micro USB. Jadi untuk yang baru ni pakai USB Type C. So ada improvement kat situ. Okay, selain daripada tu, apa lagi yang ada dalam ni? Dia sertakan juga bateri saiz AAA. Untuk apa? Saya rasa untuk remote ni. Itu saja dalam kotak. Okay, kita tengok remote dia dulu. Memang betul-betul kecil jika dibandingkan dengan remote macam sekarang popular dengan Xiaomi, jenis Xiaomi. Itu perbezaan fizikal dia. Dari segi button fungsi lebih kurang sama, kecuali beberapa button yang tak ada lah. Antaranya button menu macam ni tak ada. Macam kat sini dia ada home button sama. Yang ni dia ada satu dedicated button mute, Google Assistant kat sini, and the back button dia ada, and then volume rocker kat tepi, and dia ada source bermakna kalau misalnya kata kita buat pairing dengan apa, saya kira dia, kalau dia ada capability untuk control HDMI CEC, so kita boleh buat select video source lah. Jadi macam yang disertakan kat sini, seperti yang disertakan bateri ni, dia menggunakan bateri saiz AAA sebanyak 2 biji. So Google pun telah sediakan bateri untuk kita guna. Tak payah nak menggagau cari bateri. Alhamdulillah kat situ. Okay, seterusnya kita buka barang yang utamanya lah, iaitu media. Cara buka ni. Ni kotaknya. Macam ni juga. Betul lah tu. Pun dalam sarung juga macam remote tadi. Tepikan dulu. Itu dia. Sedikit lebar, sedikit flat kalau nak dibandingkan dengan yang generasi sebelum ni. Perbezaan dia dari segi saiz memang jauh beza. Cuma perbezaan yang paling ketara ni lah magnetic ni. Sini tiada. So sebenarnya ada benefit juga magnetic ni. Satu in terms of penyimpanan lah. So tak adalah benda tu macam ni yang terkulai-kulai je kan. So ini the firm terus macam ni. Tapi it's not a big deal lah bagi saya. Tak ada apa sangat ni. Cuma design yang jenis macam ni sebenarnya dia mudahkan in terms of kita nak pasangkan kepada TV. Bayangkan kalau kita tengok pada generasi yang pertama, yang ini dia terus pada unit dia kan. Jadi kalau misalnya kata dia punya tempat cucuk port HDMI tu terlalu narrow ataupun sempit, so kita kena pakai extended cable pula, tak pasal-pasal. So kalau design macam ni, dia betul-betul ikut pada standard size HDMI tu. So at least kita boleh select dia dalam
mana-mana port HDMI yang berdekatan. And then macam saya kongsikan awal tadi, dia telah menggunakan USB Type-C dan tidak lagi menggunakan USB micro USB. Itu yang menarik tu. Okey, lagi apa yang ada kat sini, dia punya indicator light dan juga saya kira ni dia punya reset button. Okey. Jadi demikianlah unboxing untuk Google Chromecast with Google TV. Jadi kita akan go through pula macam mana proses setting up device ni. Okay, mula sekali kita power on, cucukkan ke dalam HDMI port dan gunakan USB-C untuk powerkan device ni. LED akan menyala menandakan booting dah ni lah. So menggunakan Google Home, kita tengok kalau ada jumpa new device. So ini proses scanning. So dia akan tunjukkan kalau misalkan ada Chromecast lah. So kalau on screen kita akan nampak satu QR code. So scankan QR tu untuk easy pairing. Okay, dia akan cuba buat proses pairing tu. Okay, dia akan paparkan terms and condition, accept, and then nyatakan lokasi device ni. Next, pilih Wi-Fi nak di-connect, gunakan password, dan Chromecast akan cuba connect ke Wi-Fi lah. Once dah connected, okay, sign in kepada Google account. Okay, sign in Google account. Okay, sign in selesai. Lakukan update lah, firmware update. Ini sedikit configuration. Okay, configuration untuk Google Assistant. Okay, permission, allow. Pilihan bahasa, saya sarankan ambil US. Okey, seterusnya voice recognition. Dan seterusnya streaming apps. Ini kalau misalnya kata nak add ahli-ahli keluarga lain lah. Ini ambient mode untuk features Chromecast. Okey, selesai. Maka Chromecast ni tadi akan disenaraikan di dalam group yang kita dah assignkan tadi. Mana dia? Chromecast. Ini dah bawah sangat ni. Sekejap, atas rasanya. Okey, tu dia Chromecast. Baik, ini dia punya user interface. Dah macam ala-ala Fire TV Stick, tapi ini Google TV. Kita buat percubaan running Unify TV app. Okay, so far response time dah okay. Okay. Okay, device ini secara officialnya tidak available dijual di pasaran Malaysia. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok di Shopee ataupun Lazada, ada je seller-seller yang jual unit daripada merata lah, daripada US pun semua kan. Even macam saya punya ni pun is actually US unit, whereby saya beli melalui perkhidmatan buy and ship Malaysia. So saya akan kongsikan di bawah dia punya link dia lah. Boleh refer kat situ. Okay.
Jadi alhamdulillah, demikianlah perkongsian saya pada episod kali ini berkenaan dengan Chromecast with Google TV. Semoga perkongsian saya pada kali ini memberi manfaat pada anda semua, dan boleh hit pada subscribe button dan juga like sekiranya anda suka video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.